Kalau gula terlalu rendah dan hypoglycemia, ada tak ubat? Ada, tapi yang tu kita reserve untuk kes yang sangat serius dan hanya boleh dibagi oleh doktor di klinik ataupun di hospital. Yang paling penting adalah apa yang you boleh buat kalau you kena hypoglycemia sebelum ia jadi terlalu serius. You perlu ingat ini, rule of 50. Maksudnya, kalau you ada hypoglycemia, makan 15 gram simple carbohydrate. So, you perlu cari kanji yang senang dihadam di dalam perut. Contohnya, 1 sudu besar gula pasir dan larutkan ia di dalam 1 gelas air dan minum. Ataupun setengah gelas jus buah-buahan. You boleh minum juga jus buah-buahan seperti yang ini. Selepas itu, tunggu 15 minit dan cek balik gula anda. Kalau gula masih kurang daripada 4, then you ulangi lagi. Makan lagi 15 gram simple carbohydrate. Kalau dah cuba 2 hingga 3 kali, gula tak naik-naik, dan sila pergi hospital emergency. So, kalau ada hypo, sentiasa ingat rule of 50. Makan 15 gram simple carbohydrate, lepas 15 minit, cek balik gula anda. Siapa di sini pernah kena hypoglycemia? Apakah bacaan gula masa tu? Cuba share dengan saya. Klik follow kalau you nak belajar tips kesihatan dan ubat.